Dari kecil saya memang lahir-lahir tu terajar orang. Ajak bergaduh, kalau langgar bahu pun dulu kita orang zaman kita orang bertumbuk. Dulu jangan main, dulu panas. Walaupun saya kental tau, sekental-kental saya ada masa koyak. Lu ada parang kayu besi, lu kasih hantam satu kali sini ah. Tapi lu jangan kasih makan dalam ah. Nanti lu wak kasih hantam, wak kasih rembat sampai lebam ah. Wak kasih kena lah, wak punya sengat ah. Makan dalam, makan dalam, makan dalam, makan dalam. Selamat datang bang. Hai. Sofi ni apa yang melekat kepala saya? Apa? Daripada filem KL Gangster ini. Sangat. Saya cakap tak biarlah, kita tunggu nanti. Abang Sofi untuk buat sedikit lah. Dia share, dia belanja kita. Abang Sofi, selamat datang ke Makan Dalam. Apa khabar? Alhamdulillah, syukur. Sihat Sihat. Alhamdulillah. Thank you for coming. Thank you. Saya memang menanti ni pasal banyak dah yang saya tahu, yang kita tahu, you know. So we just wanted to chat, sembang-sembang, tanya apa khabar dan sebagainya. So sekarang ni bagaimana kehidupan? Apa yang dilakukan? Saya sekarang Alhamdulillah memang tengah rancak dalam apps paling gempak dekat dunia pada saya. Saya memang boleh tengok saya atau follow saya dekat TikTok. Kasih Sengat Channel, Sofi Jikan. SOFFIJIKN. Username SJ Corner. So saya live daily. And so itu satu cabaran yang sangat menarik lah yang sekarang saya sedang harungi. Sebab mungkin untuk setengah orang macam TikTok tu macam biasa ataupun macam yalah just another apps ataupun untuk hiburan, tapi untuk saya dia macam agak sangat gempak lah sebab dia AI, artificial intelligence. Jadi maksudnya you bayangkan you live walaupun you real live show tapi ada AI. Sebab dia semuanya tentang algoritma, engagement, traffic. So tu luar biasa. Saya suka benda yang macam tu lah. Ya, keadaan dah berubah. Yes. Kehidupan dah berubah. Kalau kita tak follow pun tak boleh juga bang. Yes. Kan? Yelah, lagipun tak ada orang nak panggil saya berlakon. Tak busy sangat. Saya pun saya banyak, kalau saya boleh buat movie sendiri. Ya, Saya betul. target saya nak Alhamdulillah. produce macam tu lah. Tadi abang sembang masa awalan tadi kan, you are now working on movies and whatnot. Kalau boleh cerita sikit lah Pasal apa? tentang sekarang ni, tentang aktiviti mengarah. Ya, sekarang ni saya memang macam saya cerita lah. Saya sekarang ni on TikTok live daily. Jadi salah satu visi dia adalah untuk bertarung untuk menjadi TikTokers paling gempak. Kita ada Malaysian punya league, so bertanding liga. Sebab saya suka interesting. Bukanlah kita nak tunjukkan kehebatan kita, tapi dekat situ kita lagi banyak belajar tentang bagaimana kita merendah diri. Sebab kadang-kadang kalau you rasa you orang popular hebat kan. So bila you TikTok, you berjumpa dengan host-host yang hebat yang lain. Dan ada peluang pula dia orang nak merendah-rendahkan you kan. Dan you kena terima. Dalam TikTok you kena terima tau, hinaan dan cacian tau. Ya, betul. You kena kental tau. Kalau you tak kental, you tak boleh main. Hidup ni jadi keras host, keras dan dia itu satu perjalanan yang saya sulamkan lah. Sebab saya suka kejam visi lah kan. Sebab saya hidup tak ada personal glory. Saya tak ada cerita untuk diri sendiri, tak ada. Saya punya cerita mesti mau cerita besar, mesti mau epic kan. Tapi abang, you create your own glory right? Ya. Kalau tengok movie-movie abang kan, ramai pengikut bang. Yes, sebab saya pun macam yalah, setiap movie atau karakter saya ada vision dan misi saya. Satu soalan mas yang saya nak kat abang, satu soalan yang saya nak tanya sangat-sangat. Banyak lakonan abang, banyak watak-watak abang, watak-watak jahat. Abang jahat ke bang? Saya rasa saya memang kalau dari kecil memang naturally jahat. Saya memang sangat, bukan jahat tu kriminal lah kan. Dia macam sangat nakal lah. Maksudnya kalau kejahatan mengganggu emosi tu memang betul. Sebab saya dari kecil saya memang lahir-lahir tu terajar orang. Ajak bergaduh je. Kau 3 orang, aku 3 orang, jom kita lawan. Serius abang? Ya, jadi kalau saya pergi mana-mana rumah pun akan ada dengar suara tangisan kanak-kanak. Siapalah dalam rumah tu kan. Ya, jadi saya memang bergaduh je. Saya bertumbuk ni kata setiap hari dalam hidup saya. Bertumbuk je daripada kecil sampai sekolah menengah sampai last kali lah. Saya ingat nasib baik lah. Saya ni kalau berentap pakai parang kapak kayu besi saya dah lalu. Itu normal lah. Nasib baik lah saya tak main L aja. Saya ingat kalau main L saya pun dah jalan.
Maksudnya jadi saya pun sedar diri. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah lah. Sebenarnya dunia seni menyelamatkan saya jugalah, sebab saya punya kehidupan sangatlah mencabar dan sangatlah keras kalau cerita maknanya kalau kita orang punya kerja, saya dulu pecah bangunan. Saya memang paling besar punya company pecah bangunan ataupun orang kata clearance Demolition. second hand dealer lah, senang cerita kan. Ni Kita ketuk warehouse. dinding bagi pecah lah. So kita pecah-pecah bangunan. So kita kerja mati-mati punya. Budak-budak jatuh bangunan mati, meninggal. So kita kerja tu pergi macam nak mati pun boleh, tak ada hal punya. Jadi so bila masuk dunia seni filem saya start 1995, saya masuk Akademi Filem Malaysia. So dekat situ dia macam ada menyelamatkan saya sebab dia salah satu, sebab saya suka pegang apa orang kata, macam kita kena ada satu, macam kita ada rukun iman, kita ada rukun Islam. So kita kena ada satu fundamental yang kuat, kita kena ada satu teori kan. Jadi bila saya masuk je Akademi Filem tu satu saya belajar dia seni ni kalau saya buat dia mesti mampu mengubah saya jadi lebih baik. Kalau tidak saya boleh balik buat kerja-kerja tepi longkang. Boleh balik asas. So maksudnya dia patut. Jadi salah satu yang saya cuba, memang saya kira tak ada rekod lah, bertumbuk lagi saya rasa. So, sebab dulu saya kalau bertumbuk tengah jalan bertumbuk zaman dulu. Kalau ada nasib baik dulu tak ada ni tau. Tak ada telefon, kamera tau. Kan? Jangan main-main. Kalau langgar bahu pun dulu zaman kita orang bertumbuk. Dulu jangan main, dulu panas. Kita panas. Saya tengok macam bukan apa tau, kita panas sebab dulu kita hidup setenggan. Air kita tak ada air hujan. Hidup memang keras kita masa tu kan. mandi lombong. Kalau you kecil sekolah rendah pun you masak nasi, you masak telur, you makanlah itulah lah kalau ada telur. Telur lah kau makan hari, pagi, petang, siang, malam. Keras bang. Nak tengok TV kena pakai bateri. Betul? Ya, Lampu you kena pakai Kalimantan. Sekarang semua petik bang. Dulu zaman kita orang macam tu. Yalah. Nak pergi sekolah, tu dia naik basikal 10 km. Hantar adik dulu. Sana, hantar adik sini. Satu basikal naik 3 orang. Jangan cerita. Kena kejar anjing pula. Hari-hari pula kena kejar anjing. Allah Cross Akbar. taman tengah baru nak naik kan. Kita cross anjing banyak. Jangan main keras. Tapi itulah kehidupan yang mengajar bang tanya. Sebab tu macam alhamdulillah bila kita dah biasa keras ni kan. Tak ada yang keras. Betul. So macam saya bila dah macam biasa, kalau orang letak parang kat sini, macam you mesti takut kan. Saya tak takut lagi. Cakap, hayun. Kalau hayun baru aku takut. Sebab nampak tak idea. Sebab kita dah biasa. Dia lain. Jadi bila ada benda keras datang kat saya macam saya macam Kan. okey lah. Tak acik. Bang dulu kalau kita orang macam zaman kanak-kanak dulu kan, dulu lain sikit kan. Kalau kita main-main tepi sungai, tepi apa kan, tepi jak paku, tepi jak kaca, terbelah kaki ni. Umur 7-8 tahun. 7-8 tahun. You balik, you pergi tabur kopi. Balut dengan kain. Lepas tu nangis. Lepas tu kalau mak bapak balik pun kau takkan cerita. Kaki ke tak ada. Betul lah bang. Dia macam kental. Kau tidak apa kejadah kau pergi main tepi hutan tu kan. Betul lah. Kalau kat sekolah kena rotan, kau nak balik rumah nak beritahu dengan bapak kau kena rotan. Dulu keras bang. Kalau termasuk paku tu dalam kaki tu 2-3 inci, kau cabut. Darah. Kau ambil belerang mancis tu, kau taruh dalam, kau bakar. Sekejap lagi kau sambung kerja. Tak macam sekarang. Sekarang senang. Sekarang sedap, selesa. Sebab tu saya suka perjuangan. Saya suka perjuangan yang gempak, yang boleh. Betul lah bang. Saya ingat dulu orang dulu kita ni sebenarnya sezaman bang. Saya tu 2 tahun je lagi bang. Daripada abang. I'm 58, you are 56. Dulu memang kita main benda-benda yang budak-budak sekarang tak main. So kalau saya main Mainan kena buat sendiri ya dulu. Memanglah. Jumpa pelepah kelapa kita tarik. Kan? Tayar kita pusing. So adakah masyarakat sekarang ni masyarakat yang very soft? Ya, masyarakat yang tak kental. Yang tak kental. Kan? Kalau nak kata keras macam abang kata tadi kan. Dulu lagi keras. Ya. Sekarang ni keras juga. Dengan harga minyak naik dan sebagainya kan. Tapi lain keras tu bang. Ya. Kalau kita nak terus bagi apa? Sila. Nak terus The stage is yours. Cerita tak bang. maksud dia kalau kita nak shortcut senang je kan. Perjalanan tu kalau kita cerita masalah mental ni, saya pun sebenarnya koyak kan. Banyak masa koyak. Tapi bila saya rasa paling selesa, paling tenang kan. Walaupun saya kental tau. Sekental-kental saya ada masa koyak. Tapi kan bila orang kata kalau kita nak apa tu, lintas terus, jalan pintas. Salawat 1000 kali sehari. Zikir la ilaha illallah 1000 kali sehari.
Solat sunat subuh 2 rakaat, jangan tinggal. Solat sunat duha, jangan tinggal. Tahajud, sunat taubat, jangan tinggal. Alhamdulillah. Kau memang takkan ada masalah. Sepatutnya, InsyaAllah dah dijanjikan dan berlipat-lipat. Kalau cari rezeki, berlipat Ya, kali ganda. betul. Kalau kau buat urusan, dipermudahkan, diatur. Sebab masalah dia, amalan-amalan ni kan, sikit je, ringan je. Oh, tapi berat dan orang pun memang tak buat. Dan orang pun ambil mudah. Tapi bila saya belajar kan, kalau macam hari-hari kalau ni, lepas tu kalau lepas solat, baca Quran. Kan? Itu adalah rutin-rutin yang macam, itulah orang yang kuat. Pada saya, kalau kau boleh buat benda ni, kau kuat. Betul. Sebab pun kau bolehlah lawan nafsu kau. Macam malam tahajud kan. Kalau dah lewat, biasa kita kan lewat. Dah alang-alang lewat. Sebelum tidur tu maknanya kita raikan hari tu kan. Sunat taubat 2 rakaat. Tahajud 2 rakaat. Satu muka. Saya suka baca Quran satu muka supaya saya tak rasa macam beban dah. Macam tak Yalah. ada satu muka jadi kita rasa santai. Alhamdulillah. So maksud dia, idea dia, kalau kita boleh buat benda yang ringan ni, tak ada benda berat dalam dunia. Jadikan rutin kan. Sekarang kita memang tak mampu nak buat apa pun. Tak ada makanan untuk jiwa, makanan untuk batin, makanan untuk akal. Belajar malas, mengaji malas, zikir malas, semua malas. Tapi nak senang, nak best, nak enjoy, nak relax, nak banyak duit, nak apa. Itu masalah. Nak aja kan. Lu tak perform. Itu Kau tak cerita dia. bagi. Lu tak perform dia. Jangan cakap abang tak cerita, tak payung. Okey bang. Betul. Tak, saya selalu kata kalaulah kata bila kita senang, bila kita susah, kita akhiri dengan Alhamdulillah. Life should be easy. Ya. Kalau kau faham rezeki itu datang dari Allah, it should be easy. Betul tak? Ya. Yang tu je. Baik atau buruk, Allah yang bagi. Allah nak bagi, Allah bagi. Allah nak tarik, Allah tarik. Yang tu je. Konsep very. Tapi macam you cakap tadi lah. Benda tu mudah, tapi nak buat tu susah. Ya. Hari ni kita tengok masyarakat ramai yang kemurungan, yang rasa memang betul-betul lah kat bottom rock, tapi kau tak buat apa. Ya, faham. Sebenarnya senang je kalau, sebab dia macam ni tau. Kita cuba cari selalunya escapism. Ramai orang yang cuba lepaskan dari kemurungan ni, so macam dia nak lepaskan diri dia lah. Escapism. So maksudnya dia masuk kereta, dia tension, dia murung, dia dengar lagu, dia relax kan. Kalau saya sebelum dengar lagu tu, salawat dulu. Kalau belum salawat 1000, dah buat salawat 1000 kali sehari. Hari ni belum. Alhamdulillah, Dia insyaAllah. jalan. So buat apa? Itu kalau lebih menenangkan lah. Tapi dengar lagu syok lah kan. So idea saya, kita go for escapism. Sedangkan kita ada jalan yang senang, Yang mudah. yang mudah. Jadikan rutin. Sebab untuk saya lah, jiwa saya akan kental hari tu kalau saya dah selesai salawat saya kan. Saya boleh selesaikan zikir, saya boleh tadi tu tunaikan ada tas-tas saya tu. Fardu 5 waktu semua tu kan. Kita akan lebih tenang, jiwa kita selesa. Kita baca Quran hari ni, jiwa kita selesa, tenang, seronok. Tapi ada orang dia tak ada perasaan langsung. Dia kadang, itu yang kadang kita sedih kalau masyarakat Melayu, orang Islam yang maknanya kalau dia tak solat pun dia tak ada masalah, dia tak ada perasaan, dia tak kisah dia. Ini kita ada masalah, kita jam tengok dengan masyarakat yang macam ni ya. Kita harap semuanya itulah kalau saya live tu kita doa memang semoga diberikan taubat lah, semoga semua dibukakan Amin. pintu hidayah. Sebab apa Betul lah bang, sekarang ni kita hidayah. tengok kan, kepalsuan ni di mana-mana. Yes. Betul tak? Sekarang ni kalau saya Everywhere. cerita dialog ni, saya ni palsu ni. Saya cerita macam bagus sangat saya ni kan. Tak. Tapi kalau dia orang tengok, ini wayang ni, watak saya ni, ustaz. No, this is you. This is you. Tak ada lah. Tapi kalau dengar cerita ni, kalau dia orang tengok, yang mengenali saya, ini palsu. Adik. Tapi sebab tu dunia ni sihir yang nyata. Kau faham kau? Yang mana kau tengok A, B, kau tengok putih, hitam, itu dia. Tapi kalau kau tengok betul-betul, kalau tengok mata dunia ni, ini palsu. Saya tak boleh sembang baik sangat. Sebab ada je, banyak je cerita-cerita yang lebih sesuai dengan dengan makanan-makanan barang-barang saya kan. Tapi itulah dia. Dia bergantung pada soalan lah. Sekarang apa soalan ni? Itulah. Hari ni kan masyarakat, saya tadi mengatakan bahawa kepalsuan ni is everywhere lah. Dalam Facebook, dalam semua media sosial. Dan hari ni masyarakat suka memperbanding-bandingkan, ya kau ada ni, kau tak ada tu, dan sebagainya. Jadi ini adalah antara punca-punca lah dalam kehidupan ni. Ya. Itu saya kata tadi, tambah lagi sekarang ni kita tengok manusia hari ni nampak macam begitu lemah.
Ya, ya. Menguasai kehidupan. Ya. Sebab apa? Dia punya impian dia orang terlalu ni lah, murah lah kerana cinta pada seorang perempuan. Contohnya kan, nak putus asa. Ada yang kena cinta pada kena tergadai apa tanah. Mas terlampau ni tau, putus asanya dia orang ni. Pasal visi dia orang ni tak cukup tinggi lah kan. Dan sepatutnya dia orang patut boleh berkorban pun. Boleh berkorban. Ni masalah ni dia orang jadi korban sia-sia je. Saya rasa kalau korban cinta ni hampir saja korban sia-sia lah kan. Cinta sama manusia ni kan. Itu salah satu lah. Macam-macam hal lagi lah. Macam abang kan, abang melalui macam-macam ups and downs. You went through banyak hardship. Ada masa abang atas, ada masa abang kat bawah bang. Macam mana abang lalui saat-saat abang kat bawah? Saya pun sebagai manusia ada je banyak je saat-saat bottom rock kita ni. Kan, betul tak? Okey lah. Saya rasa semua orang tahulah, semua orang kenal saya main movies lah kan. So kalau tengok saya punya climax tu lepas KL Gangster, kita buat Bosnia. Lepas tu sebenarnya dia punya Polis Evo kan. Polis Evo tu selepas saya. Sebenarnya masa dia punya climax tu dekat, itulah dia. Kita ada Rock Bro, Rock 2, kita ada Bosnia 2, KL Gangster dan KL Gangster 2. Tapi itu adalah satu titik permulaan lah. Dia punya nak jadi satu cerita yang lain kan. KL Gangster 2 yang patutnya kebabur meletup. So kita kena hijack, kena cetak rompak. So diorang ada kerugian loss yang mungkin melibatkan berpuluh-puluh juta lah. Masa potensi filem tu untuk jadi terlalu gempak adalah sangat tinggi dan akhirnya lepas tu pun maksudnya banyaklah rentetan dia. Memang going down lah. Saya downhill lah lepas So tu. after Gangster 2 lah. Lepas Gangster 2 tu saya pun macam mana cakap. Saya memang yalah. So ada isu macam saya sendiri personally saya ada isu mahkamah lah. So itu saya ada siasatan reman dan ada sedikit isu yang negatif. Tapi sebab saya kan sebagai bilion Malaysia kan, saya pun kena redha lah sebab macam saya rasa ini semua satu proses yang saya kena lalui. So tenang-tenang. Dan apa macam nak cerita, kalau cerita downhill memang down to the bottom lah. All the way down. Yalah, sebab kita orang kata daripada selesa tu maknanya terus kita tak selesa lah. Sebab saya punya kontrak movies memang kena terminate lah. Sebab saya kena attend mahkamah kan. Sebab bila kita under orang kata perbicaraan ni, so kita maksudnya diorang tak takut lah apa-apa kan. Jadi kita pun terpaksa sign resignation letter maksudnya dan sebagainya lah. So itu satu titik lah. Dan saya rasa sampai sekarang masih ada kesan dia lah. Sekarang pun saya pun tak aktif lah sebenarnya berlakon sangat. Alhamdulillah macam recently pun Syamsul Yusof lah rajin panggil saya. Itu pun saya dah bersyukur lah. Sebab saya dapat bekerja dengan pengarah yang gempak yang ada kat pasar yang ada. So syukur Alhamdulillah. So down macam saya cakap tadi lah. Cuma sebab macam saya ni, itu on career, on myself. Sebenarnya saya punya personal down tu saya kena hack. Itu bila kena hack ni, you punya email, bila you punya kena email kena, so banyak you kena. So saya sebenarnya hampir hilang semua. Saya kosong saya punya FB, IG, TikTok, habis semua. Itu semua saya dah tak boleh control lah. Kalau you tengok ada saya punya account semua saya kosong. Saya tak boleh buka sekarang. Saya cuma ada TikTok Sofi Jikan je sekarang ni. Yang sekarang ni saya memang fokus TikTok sebab saya tak larat nak start balik semua. Saya tak mampu dan saya fokus satu je. Alhamdulillah. Jadi saya hilang tu lah. So saya ada dua momen yang kehilangan yang tu. Tapi saya rasa pun sebab semacam saya cakap lah, bila benda tu macam melibatkan dunia kan, saya akan gempak walaupun dahsyat kehilangan tu, saya akan macam shoo tepi je. Sebab saya rasa dia macam habuk je. Dia tak macam, kau jangan calar hati aku lah. Aku macam pergi jalan dengan kau. Sebab saya suka angkat cuci dan start balik lah. Tapi untuk kalau you tanya on downhill tu sebab dari segi you punya income dan sebagainya lah, banyak kesan dia. Tapi tu kuat. Maksudnya you are very kuat lah basically. Kalau acah-acah orang biasa-biasa ni, tombang. Ya, saya bukan. Saya macam tak dengan netizen kat Malaysia ni cepat menghukum. Yalah. Cepat menghukum.
Itu lah saya sebabnya saya tak suka bersembang macam orang biasa lah. Macam orang biasa fikir sebab macam dia dah tengok satu jalan, so dia akan pilih jalan tu, dia nak capai dengan jalan tu. Macam saya pula, saya dah biasa tau. Saya pilih jalan yang sukar, saya dah biasa. Saya macam zaman saya cerita lah sikit kan, masa zaman saya sekolah dulu saya sampai label saya di Universiti Islam Malaysia lah, saya matrikulasi dan saya full scholarship. Tapi saya quit sebab saya pilih jalan yang lebih sukar. Saya nak independent. Sebab tu masa tu saya support arwah ayah saya. Sebab adik-beradik saya semua kat universiti kan? Jadi siapa nak support dia? Adik-adik apa? Ramai 8 orang. Adik-beradik saya semua masuk universiti, semua excellent. Abang anak yang ke? Doktor, engineer, accountant, UIA, UK. Saya seorang je SPM. Sebab saya dua universiti dua universiti, Akademi Filem Malaysia, full scholarship UIA. Dua-dua saya quit. Abang drop out lah. Saya belah sebab apa? Ada cerita pasal falsafah. Saya selalu suka pegang. Sebab kadang-kadang bila ada lecturer saya terlepas cakap ni, ijazah ni akan jamin masa depan kau. Saya lempar bang. Saya lempar, aku tumpah, saya cakap. Saya tak heran. Sebab saya memang tak pandang dunia ni. Dunia punya cerita jangan cerita dengan saya. Sebab saya ni fighter. Hidup untuk mati. Tapi masa tu abang tak rapat lagi dengan Allah. Ada? Masa tu lah. Masa tu are you very religious masa tu? Saya memang sepatutnya sangat religious family bang. Saya memang daripada sekolah menengah agama wilayah persekutuan. Masya Allah. Sekolah saya memang best school in Malaysia masa zaman kita orang SPM tu. Masa sebelum tu zaman abang saya pun sama juga. Kita orang sekolah menengah agama wilayah. Zaman dia nombor 1 Malaysia. Zaman kita orang kira okey. Tapi maksudnya kita orang kira best school in Malaysia lah masa tu. So saya tu sebab kita orang punya, saya punya continuity tu Universiti Islam Malaysia kan. Sebab ada cerita dia sebenarnya. Bila saya masuk situ saya dapat ekonomi. Saya ni nak jadi lawyer. Jadi sebab ada isu saya tak boleh tukar Bidang lah. jurusan bidang. Okay, faham. Dan satu lagi tadi tu saya pilih untuk tadi dah. Jadi saya dah biasa pilih jalan yang lebih sukar. Saya suka jalan lebih mencabar. Kalau dikata ijazah boleh jamin masa depan saya fikir saya akan apa? Jadi pekerja orang. Not good enough untuk saya. Jadi kuli orang. Saya tak nampak. So bila tak ada ijazah, apa saya perlu buat? Saya kena jadi toke. Saya kena jadi producer. Saya kena jadi paling top. Saya suka. Faham? Saya dah pernah jadi pengarah filem, penulis, pelakon. Tak puas dan dia orang tak payung saya. Dan dia orang tak, dia orang tak pandai dia orang tak cukup hanya Jawahari mengenal Manikam kan. Saya tak heran. Betul. Saya faham. Sebab tu saya suka tu. Dia challenge saya. Saya kena jadi number one. Saya kena saya kena go for the top. Itu your motivation lah. Sebab saya rasa pun dalam industri filem pun Malaysia ni untuk saya dan rakan-rakan kita tak perlukan pengarah, ramai pengarah yang hebat. We need more producer, good producer. Producer macam saya bagi contoh macam saya lah sekarang ni. Saya tak nampak producer lain buat benda yang apa saya buat sekarang. Saya tak nampak. Dan takkan ada perubahan selagi tak bermula. Saya suka memulakan sesuatu Yang baru kan. yang gempak. Dulu orang pandang ke watak Billion tak popular, Betul. dia tak gempak. Tapi lepas dia orang kenal Ajib sangat, dia orang kenal Keting. Sebab saya punya formula pun memang untuk watak Billion, saya punya formula dia mesti macam mana. Saya memang watak jahat. Biasa orang punya teori atau formula dia nak bagi orang benci Saya memang orang benci, tapi saya nak orang mesti macam mana orang kena suka. Dia macam lovable lah juga. Faham. So bila dia mati kan, orang akan terasa kehilangan dia. Ya. Bukanlah orang nak sayang dia, tapi that is kita punya task. Tak, pasal watak abang ni kadang-kadang memang ikonik lah. InsyaAllah. Dia melekat. Yeah. So you were, okay, kita patah balik tadi, you were way down there. So how did you actually bangkit? Wow, macam mana nak bangkit? Macam mana nak bangkit tu macam kuih bangkit lah kan. Kadang-kadang naik, selalu tak naik lah. So idea dia ialah you keep on doing lah. Sebab saya suka tengok task. Macam Tuhan, dia akan tunjukkan kita peluang-peluang, jalan-jalan. Kita yang pilih kan. Saya pula jenis, saya suka adventure macam saya cakap kan. So setiap tahun macam awal tahun, saya akan cuba buat satu benda yang tak pernah saya buat baru. Saya suka explore. Saya alhamdulillah, saya buat resort. Saya bangunkan resort di tebing tinggi Selama Perak. Itu memang syarikat saya buat bersama-sama funder dan ada geran, dah siap pun. Dan saya pun tak dapat kutip hasil pun. Walaupun 2 tahun kita dekat sana bangunkan, kita pun akhirnya pasal
tadi ada isu mahkamah dan sebagainya, and maksudnya disambung lah majlis. Tapi cerita dia 2 tahun lah kita kerja sana, bawa turun beratus ribu dan berjuta lah pembangunan. Itu kerja saya, orang cakap. Sekarang ni jangan tak dapat alhamdulillah lah. Kok majlis tak ingat kita kan. Kau faham tak? Dia sukarela bang. Abang drive pergi sana 4 jam bang. Drive aja. 2 tahun saya kat sana. Abang faham tak? Kerja, makan pun orang belanja, Kaping tidur aja. pun tumpang aja. Tidur kapet, tidur kursi je bang. 2 tahun. Terima kasih. Jangan diorang lupakan lah majlis sana. Tapi Ya mudah-mudahan. tak apalah. Itu cerita dia. Saya suka. Saya pernah buat pasir pun. Pasir pun saya pernah buat. Kan saya kerja dengan biasa kan ada tycoon lah ni. Tapi diorang ni semua haprak lah yang saya buat kerja banyak. Pasir ni banyak broker lah. Scammer. Macam kita commit. Kita memang keluar duit punya. Diorang ni haprak sampai ke sudah. So saya pasir pun saya buat. Saya suka layan. Saya pernah buat album. Saya tak pandai muzik apa semua. Tapi saya boleh buat lagu. Saya buat lagu macam janji saya dapat beat. Saya sukalah benda-benda yang kadang-kadang saya suka explore the simplicity, bukan the complexity macam music kan. Kalau nak jadi the best, you will think about how to progress complexity, advanced level. Macam saya, how to work with simplicity. Sebab tu macam saya buat lagu, kalau you tengok, you pernah dengar saya punya dialog-dialog. Keluar ada parang kayu besi, lu kasih hantam satu kali, orang pun sudah benci tengok lu muka hali-hali. Oh, ya. So, saya boleh buat lagu je. Lu ada parang kayu besi, lu kasih hantam satu kali, walaupun surah benci, tengok lu muka hali-hali. Wah, hebat, Rasa saya I suka explore. So, saya dah buat. Saya suka menulis juga dan tapi menulis saya tak. Saya suka painting, saya pernah painting. Saya ada collection painting saya. Abang memang kreatif lah. Saya pernah kumpul kayu, saya kerja kumpul kayu belian. Saya ada set kayu belian. Saya ada kayu, kumpul kayu-kayu antiques. So maksudnya setahun dua tu fokus satu supaya sebab hidup ni kan. Kau faham? Betul, kalau buat benda yang sama je. Kena Kan? Yes. So exploring something new. Pasal kita hidup 100 tahun ni bang, Yes. kita tak mengenali diri kita ni 100%. Nah, Mesti ada benda, potensi diri yang perlu kita seluk cari. sebab tu saya syukur dulu bila macam saya kan, bila saya kena macam tu lah, ada isu dan sebagainya, saya ada masalah, saya tak aktif berlakon, orang tak panggil berlakon, saya buat banyak benda lain, faham tak? Saya buat, saya buat content, reviews, kan? Saya pun pernah buat hit reviews, so kita buat apa lagi? Saya, saya hampir penyanyi. berlakon, bang. Yang paling best saya kena menyanyi. Saya kena menyanyi, dia orang panggil buat show pula. Kan saya buat album. Bukan saya pandai sangat nyanyi kan. Tapi tu formula saya. Kalau saya nyanyi lagu orang, nampak tak pandai nyanyi. Betul? Betul? Jadi saya nyanyi lagu sendiri. Orang pun dengar terpinggir-pinggir kan. Jadi itu. Saya suka ada idea. Tapi saya menyanyi. Buat show. Padahal itu zaman-zaman yang agak wah. Sebab yalah kan. Bukan bidang kita kan. Tapi kita suka explore lah. So dia lebih pada persembahan lah. Kadang-kadang kita takkan jumpa sampai kita jumpa. Kan? Faham kan? Maksudnya, we must always explore benda-benda Yes, baru. Saya memang suka adventurous lah. Senang cerita kita ni adventurous lah. Betul lah, itu satu prinsip yang saya ingat semua kena teruskan sebenarnya. Sebab tu ya, segala halangan kalau Tuhan tutup kita jalan ni kan, kita, pada saya bila satu masalah adalah satu peluang baru untuk saya explore. Precisely, saya pun nak cakap bang. COVID-19, betul, ramai yang tumpas, ramai yang bunuh diri. Tapi ramai juga yang jadi jutawan. Betul bang? You just have to actually look into the right place, doing the right things. Allah bagi, insya-Allah. Ya. Jadi sekarang ni bang, moving forward. Moving forward, macam saya cakap, saya mau into producing lah. Saya pun baru register. Sebenarnya saya cerita balik lah. Saya tu hari pun sakit masuk hospital. So lepas hospital Betul dengar kata abang ada sakit jantung. saya kena jangkitan kuman lah. Jangkitan kuman kat jantung. So dah Macam kita dah mana boleh kena antibiotik. kencing tikus ni? Tak, dia sebenarnya bila saya kena demam, sebab saya masa tu saya buat minyak, saya distribute minyak sampai Sabah semua. Kat Sabah lah saya maksudnya itu Tuhan memang dah tutup aja. Dia bagi tutup jalan saya, dia kata tak payah buat pun tak apalah. Saya buat minyak, saya distribute kat Sabah, masih tak bayar lagi dia orang ni. 2 bulan tour. So you kalau main Sabah 2 bulan tour on the road, satu punya trip 8 jam, 6 jam, 8 jam. Sampai saya demam, saya kena kencing tikus punya demam pun kena, demam denggi pun kena, demam. So bila demam tu, so you kena jangkitan paru-paru, kuman. So bila dah masuk hospital lah, 2 minggu keluar. Sebab dia 2 minggu je jangkitan kuman paru-paru ni, kalau paru-paru hati ni. So you dah keluar.
Tapi lepas tu kena lagi demam panas pula. Saya shooting kat Perlis pula. Demam panas pula. So daripada Sabah tu, saya dah pusing Sabah 3-4 kali nak pengsan. Lepas tu saya balik, saya pergi turun kat Johor sampai Kuala Sedeli tu Tanjung Sedeli. Lepas tu saya pergi naik hujung Kuala Perlis ke apa. Oh, hujung satu Malaysia habis katam semua kan. Sarawak je saya tak round. Tu saya kena demam panas. 3 hat-trick demam. Saya kena jangkitan kuman lagi sekali. Tapi masa tu kita minta, dia macam saya sakit dada lah, kita check jantung. So itu on request sebab tu ramai orang kadang-kadang dia lambat kesan jantung sebab memang tak check. Sebab biasanya you akan dapat kesan macam ini jangkitan kuman paru-paru, jangkitan kuman hati, biasa. Correct. Tapi dia orang tak check jantung. Sebab jantung ni you kena buat EQ apa tu? ECG. Tak, apa dia panggil? EG. Echo. You kena buat echo, you kena buat booking dan sebagainya, dan dia kadang-kadang mahal dan sebagainya. Jadi orang tak buat. Dan hospital pun takkan check you kena request. So bila check baru tahu saya ada jangkitan kuman dekat jantung. Kenapa? Sebab dia sebenarnya masuk dia memang daripada mulut. Patutnya badan boleh handle. Tapi kan saya dah down 3 kali, saya kena hat-trick tadi. Tu. So saya punya Immune system tu lah. habis zero, dia attack. So masa tu dia punya kiraan dah 1.2 ke 2. Lepas tu dia pergi 3. Saya daripada Sungai Buloh dia hantar saya dekat Serdang. Bila 3 tu dia nak operate lah. Tapi saya request untuk buat antibiotik. Saya buat antibiotik 6 minggu. Daripada 3 dia jadi 1, jadi 2, 0.8, 0.4. Dia dah vegetatif lah, sayur lah. Patutnya kalau hospital memang dia request untuk operate. Tapi kita tak nak. Sebab dia cakap benda tu dah injured. Saya cakap tak apa lah. Sebab macam rantai basikal tu macam dia longgar sikit lah. Dia bukan macam putus. Dia bukan putus. Jadi saya macam tu lah formula dia. Jadi saya macam, saya tak cakap saya sembuh 100% dan sebagainya. Okay, hati-hatilah. So basically lepas tu saya dah tutup semua dah. Saya dah keluar hospital, saya dah tutup company filem dan sebagainya. Cuma sekarang ni kita come back. Yeah. Kita come back, kita nampak peluang baru. Dan saya rasa ini peluang untuk saya buat satu benda yang betul-betul saya nak buat. Kan kalau pasir pun yang teruk tu pun saya boleh buat kan. Jadi ini yang betul-betul saya nak buat. Saya nak buat movie. Tapi bukan sebagai pelakon lagi, bukan sebagai pengarah, bukan sebagai penulis pun. Sebagai penerbit. Sebab saya punya target more tu bekerja dengan pengarah-pengarah yang hebat-hebat, yang saya tahu, yang saya kenal, dan tim yang hebat-hebat yang saya tahu, yang saya kenal, yang tak dapat peluang, yang tak ada kerja, yang dan tak ada jaminan, tak ada masa depan. Kalau dia kerja sungguh-sungguh, kerja mati-matian pun dapat gaji pun cak-cak ayam aja, ala-ala je. Boleh lah. Tapi kita kali ni kita create kita punya own, own lah, bersama-sama lah senang cerita. More like sharing the project and the progress. Mudah-mudahan untuk bersama, kejayaan bersama. Itu idea dia. InsyaAllah. Apa agaknya nasihat abang lah kepada orang-orang yang dalam dunia seni ni? What is your best advice? Laluan abang banyak bang. Daripada nobody to somebody, daripada somebody to nobody, you being critic left and right, tapi abang kental, abang kuat. Dan bidang seni, industri seni ni, as we all know, ke satu bidang yang cukup mudah. Yang orang yang dah ada PhD ni cukup ramai yang perasaan hasad dengki ni, yang nak menjatuhkan, yang macam-macam. So what is your best advice? Best advice for me, for everybody, is you have to put yourself, like you kena faham, you tak boleh based on experience. You cannot just drive yourself with experience, pengalaman. You need knowledge. You need to be intelligent person. You have to become an intelligent. How? You need knowledge. Sebab ramai orang, dia orang punya cerita, dia orang dah buat pengalaman, it's not enough. Tu orang tak faham. So it's more about theory than practice. Itu dalam art. Teori tu, sebab tu kan orang Melayu ni, orang kita kalau lemah sikit, dia more about practice. Dia punya buat. Sebab dia orang tak belajar, dia got to go basic. The art. The real art is to understand the basic first. Sebab the art of life is breathing. Basic. Semuanya basic. Sebab orang selalu lost sebab dia tak ada basic. Dia fly high, dia tak boleh landing. People drop at the top. So macam saya, when I am at the top, I jump down with the parachute. Sebab kita macam saya, it's not about how high you can fly, tapi
macam mana kau boleh tahan ataupun macam mana cakap tak ada high lah. Tak ada high. It's just proses lah, man. Macam saya tak nampak kemuncak ke, kita tak go for the, you know, ecstasy of sensation, keseronokan. Saya tak ada. Saya ni, macam mana cakap? Saya manusia yang tak ada perasaan. You faham tak saya ni? Kalau bercinta, macam memang takkan dapat bunga lah. Saya memang tak ada perasaan. Tapi semua manusia ada emosi bang. Yes, saya macam saya itu lah saya. Saya macam sebab saya kena macam sebab saya flat tau. Macam saya punya teori pun kalau saya berlakon jahat kan, saya macam mana saya nak isi perasaan saya dengan kejiwaan penyamun, pembunuh, penyangak. Memang nak terajang orang je kan. Sebab itu masalah pelakon. Bila diisi kan, bila main jahat, kejahatan dalam diri dia. Jangan main-main. Dia masukkan dalam diri tu. Nanti you akan buat kejahatan tu. Dalam you dah penuh kejahatan. Saya memang kosong. Saya adalah manusia yang tak ada perasaan. Kan? Yang ada empathy lah mungkin. Kan? Kadang-kadang empathy sebab penting lah. Kalau tak, apa pun tak ada. Tapi maksud dia macam tu lah. Saya sekental yang boleh lah. Saya sebolehnya tak ada rasa. Especially tentang dunia. Nak ambil lah. Macam kalau contoh lah, kalau rumah aku kau ambil, jadi macam tu, kita apalah, tapi redha je lah. Sebab sekarang ni masalah dunia ni lain sikit. Berhati-hatilah kadang-kadang. Kadang masalah teknikal, scammer dan sebagainya. Tapi bila dah berlaku, kena redha lah. Kadang-kadang Tuhan ambil tu ada sebabnya dan memang baik untuk you. Ada je kebaikan je. Betul. Kan apa juga berlaku tu mesti ada asbab untuk benda yang lebih baik. Satu perkara buruk, dua perkara baik lah. Kira macam tu lah. Kan? Satu perkara buruk, dua perkara baik. Kira-kira macam tu je lah. Tapi bukanlah maksudnya apa yang berlaku tu menjadi penutup pada segala-galanya, tak. Sebab apa tu bang? Saya suka hari ni saya terbuka satu perkara buruk, dua perkara baik Saya faham Contoh macam kalau kita kena curi barang. Kan? Kena curi barang ataupun kita jatuh ataupun kena tipu kan. Kalau kita maki-maki, marah-marah, satu perkara buruk, dua perkara Jahanam lagi datang. Tapi kalau you kena curi duit ke, kena tipu ke, kenapa, kalau you boleh alhamdulillah, you redha, you maafkan dia. Dua perkara baik. Berjuta-juta lagi perkara-perkara yang baik, yang lebih hebat, lebih penting. Betul. Macam saya lah, kalau kena orang tipu ambil duit kan, kalau dia ambil 10-20 ribu, daripada saya effort nak kutip balik 10-20 ribu ke 100 ribu, saya boleh cari balik kan. Saya cari balik. Itu lebih berbaloi usaha saya. Betul. Because I'm membina. All we have to do is talk to dia. Kalau talk to kita Allah, fokus kan? kat situ, dia akan pergi pada kehancuran dengan dia akan jadi stressful je. Macam ni, saya suka relax bang. Saya sebenarnya tak suka macam bising. Kalau rumah saya, kalau you ada dalam rumah saya atau duduk rumah saya, tapi saya kaki sembang. Kalau ada kawan saya sembang. Tapi kalau saya, personally how I live my life, saya sunyi sepi bang hidup saya. Kalau saya seorang tu, sunyi sepi bang. Saya tak pasang TV, tak ada radio. Tapi sekarang kita tengok telefon lah, layan ni kan. Tapi maksudnya hidup saya tak perlukan semua tu. Kalau saya naik kereta pun kadang saya perasan saya jalan daripada KL pergi Kelantan, saya tak pasang. Macam kosong je, tahu-tahu sampai lah. Tapi saya boleh jalan, saya boleh hidup dengan keheningan, dengan sunyi, saya boleh. Tapi dalam perjalanan KL ke Kelantan tu, mesti ada banyak pemikiran. Sebab saya orang, saya Reflection. makanan saya intellectual, saya suka intellectual, challenge. Orang yang berfikir lah. Yalah, ada isu, saya suka fikirkan benda yang penting lah. Saya tak fikir pasal makan, saya tak fikir pasal nak makan apa, nak beli apa. Tak, saya kalau kereta, janji boleh jalan elok. Baju, apa boleh pakai. Saya memang tak pernah shopping. Saya memang kerja saya memang simpan duit berjimat-cemat dan macam mana nak menyelamatkan dunia. Bagus. Kalau kita tengok sekarang ni dengan FOMO-nya, fear of losing out lah, aku tak ada ni, kau ada itu. Kan dia tak memberi ketenangan. Sebab dia orang penat sangat bekerja, sebab dia nak cari duit, bekerja, nak jadi hebat. Patutnya kita ni humble tau. Sebab orang lupa konsep kita ni hamba Allah. Hamba yang lemah, hamba yang humble, yang tak payah fikir pasal kehebatan. Sebab apa tahu, kita suka tengok di atas, kita tengok orang hebat-hebat. Sebab tu Islam dia galakkan tengok bawah, tengok orang yang lemah, jangan tengok atas sangat. InsyaAllah. Sebab jadi kita akan lebih bersyukur lah. Kalau you tengok live TikTok tu kan, you kalau you jenis kalau dah masuk sekali kan, you pun ada sekali tu you like atau you bagi gift kan, kejap lagi semua masuk.
Tangan tak ada, kaki tak ada semua. You tengok, you jam dunia ni. Bukan cerita lah. So macam bersyukur je lah. Saya bersyukur apa yang ada, alhamdulillah. Dan segala cabaran tu macam adalah satu laluan kan. Sebab kadang-kadang bila tutup pintu kita cari laluan. Ujian. Kadang lebih baik lagi. Ujian. Itu je. Macam tu lah saya cakap, ini secara seluruh lah. Secara seluruh, secara sarkastik atau secara cynical, saya pun boleh cakap contohnya dia orang tak panggil saya berlakon filem kan. Saya boleh fokus main TikTok, saya boleh jadi host TikTok, world lah. Kalau saya berlakon Malaysia ni, kalau drama TV pun Malaysia, kampung mungkin lah kalau masuk channel. Tapi alhamdulillah filem saya boleh main Netflix world. Tapi kalau orang tak panggil saya berlakon, tak ada kerja berlakon, saya tutup pintu berlakon ni, tak ada tawaran. It's okay. Saya live daily TikTok, pendapatan saya kan rupanya 7, 8, 10 kali ganda daripada berlakon filem. Saya cakap, Masya Allah, Subhanallah. Faham tak bos? Betul. Bukan sekali dua, 10 kali ganda daripada saya berlakon filem. Jadi kalau orang tanya, tak berlakon ke, tak ada kerja ke, saya pun macam, that's the people yang, wow, betapa macam ceteknya kan, manusia punya cara memandang. Sebab at the end of the day, kau bekerja pun mencari income lah kan. Itu contoh lah kalau kau nak kerja dunia lah. Tapi itulah dia. Macam saya, Alhamdulillah. idea dia adalah macam mana kita serve the purpose of life lah, right? And how kita live kita punya life. Dalam Islam ada way of life. Sebab tu saya punya visi adalah macam mana kalau saya boleh buat filem dalam konteks Islam. Islam punya way of life, way of doing, Alhamdulillah. way of doing, you know. Itu pun satu cara berdakwah juga tu sebenarnya. Dah pasti, itu pasti, insyaAllah. Alhamdulillah. Kita doakan yang terbaik. Bang, satu soalan Tapi abang tak sentuh saya, kejahatan saya sebenarnya segan. Saya macam macam interview ni, podcast ni, sebab tu saya malas nak podcast sebab dia akan nampak palsu. Saya macam nak tunjuk bagus, baik kan. Sebab saya memang tak bagus. Sebab saya memang portray dan saya memang pergi sebagai orang paling jahat you akan kenal dalam dunia. Dan kata-kata saya ni mungkin paling dusta you akan dengar. Itu adalah saya punya, apa orang kata, signature lah. signature. Dan that is how I work my way. Okay. Saya tak portray saya sebaik-baik manusia. You kena faham. Saya cakap tadi adalah satu solution, pilihan kan. Tapi saya, kalau you tengok perjalanan saya, dan saya adalah antara sejahat-jahat, tapi yang maksudnya kita masih ingat Tuhan lah. Itu dia. Sebab saya kalau buat jahat tu berdebar, saya macam syukur berdebar. Selalu masuk kelab, kawan-kawan ramai, bos kerana member saya pun tahulah dengan gangster-gangster semua kelab belada talahal ni kan. Masuk kelab kan, saya kena masuk juga, tapi kata berdebar-debar juga kan. Tapi saya faham, saya suka life is a process tau. Saya tengok. Sebab kalau kita tengok Syed Hassan Al-Banna pun, dia masuk disco tapi dia berdakwah. Saya punya dakwah, saya masuk disco tapi saya tak buat apa yang dia buat dalam tu. Mungkin saya dengar muzik. Saya boleh buat kat rumah, tapi saya dengar dalam disco. Sebab saya suka muzik. Contoh. Tapi itu out of the context. But kadang-kadang itulah. But this is life lah bang. Hidup memang keras dik. Tapi kan dik, Jangan mengalah. kalau macam, sebab apa lah cakap, Sayu manja sangat lah. So sebab tu dia ada training training komando, macam LP latihan kadang-kadang mana-mana negara belia-belia ni dia akan bagi latihan yang keras sikit supaya ada persiapan supaya you boleh pergi next stage. You lebih keras. Macam even kau ingat Nabi Muhammad pun kan, Nabi kita sebagainya, dia bagi ibu susu jaga ke faham. Kalau keluarga dulu ni dia bagi, walaupun dia kaya, dia bagi anak dia besar dengan orang biasa supaya sebenarnya ada learning of life. Kau bayangkan kalau engkau dah lahir dengan semuanya orang buatkan untuk engkau, ibarat macam ni tau, macam binatang dalam zoo tau. Dah bagi makan hari-hari kau ni. Mandikan pun kena mandikan. Okay, sekarang aku lepas kau kat hutan. Tak hidup dia bang. Mampus kau tak makan. Betul. Jauh. Pergi Langkawi bang. Yes. Dos halang-halang yang bila bot datang baling makanan ayam kat laut tu kan. Makan, turunlah halang-halang ni. Halang-halang ni kalau tak ada nelayan, tak ada tetamu datang kat laut tu, tak makan dia tak tahu. Ya. Itulah dia. Kena anak-anak tu maksudnya kena bagi susah sikit lah pada saya kan. Sebab saya tak tahulah, saya belajar susah. Jadi susah tu dah tak susah, senang pula jadi masalah. Yalah, saya dulu masa bekerja kan, saya buat kontrak kerja pecah batu apa semua kan. Jangan main-main. Tangan pecah-pecah kan. Pecah-pecah batu, kayu batu besi, sampah je kita jumpa. Sekali saya berlakon,
atau berlakon kan, macam ni je. Senang aje. Kan? Bayar banyak ni. Boleh tak? Ini kerja. Macam ni kerja. Ini bukan kerja. Macam tu. Ini enjoy. Betul. Kan? Macam tu lah bang. Abang Sofi yang sekarang ni kan, kalaulah abang kita ada time capsule lah, boleh patah balik lah 20 tahun ke belakang, 25 tahun ke belakang lah, what would you say to that Sofi? You are who you are today, tapi kalau ada time capsule, kita boleh patah balik 20 tahun ke belakang. What would your advice be to that Sofi pada waktu dan ketika itu? Saya rasa saya tak cakap apa-apa lah. Kalau saya kembali, saya tengok tak cakap apa-apa. Sebab kita orang berdua akan tersenyum dan we understand life work its own way, very mysterious. So sebab kalau saya nak cerita panjang kan, banyak sangat benda. Jadi macam orang macam saya faham. Sebab saya lahir bang, Susah. abang faham? Ni tak ada apa. Jadi Susah. saya dah tak kisah, tak ada apa. Kita Yalah. ni tak ada apa-apa. Dan selama-lama kita pun tak ada apa-apa, abang faham tak? Jadi kita macam tak kisah, kan? There's nothing worse. Yes, cuma menariknya bila kita terjumpa dengan sesuatu yang macam kita boleh explore. Saya macam tu, kan? Macam benda dia tak best, tapi bila saya ada sesuatu yang saya boleh explore, dia jadi menarik lah. Sahabat saya punya glory ialah, macam mana cakap, glory saya bila saya boleh penuhi impian orang. Faham? Bukan impian saya. Sebab saya tak ada impian. Saya Tak ada impian. Satu pun tak ada. Dunia tak ada. Sampah dunia ni faham. Bodoh dia orang ni. Saya tak ada impian dunia. Tak ada. InsyaAllah. Abang faham tak? Faham. Tapi tak ramai orang macam abang ni. Betul tak? Apa impian kau? Aku nak jadi ni, aku nak jadi ni. Tak ada. Abang tak ada impian. Luar biasa bang. Dunia tak ada lah. Saya betul-betul, saya kalau ada satu, saya cakap memang saya kalau saya tak cakap lah kan. Saya tak cakap lah. Cakap je lah. Saya cakap lah. Tapi tak ada, bukan. Tak ada. Dia tak ada kaitan dengan dunia. Impian saya tu pun tak ada kaitan dengan dunia. Because saya cakap memang Life after lah. Lebih pada life after. yes, sebab kita tak pandang. Sebab hidup dunia ni sementara, sampah. Berapa saat saja dalam ukuran akhirat tu. Dekat jannah tu selama-lamanya, bertrilion-trilion tahun. So saya tak boleh imagine. Tu sebab kalau saya cakap pun macam orang pun kadang dia faham tak konsep jannah ni. Dunia ni macam 60 tahun ni macam hampas sama macam berapa saat detik dalam trilion. Saya tak boleh bayangkan bang. Boleh doktor boleh bayangkan selama-lamanya dalam syurga tu. Kau nak kena bakar selama-lamanya. Saya rasa insya-Allah semoga semua orang Islam, semoga semua akan masuk ke jannah insya-Allah. Jadi itu je lah kan. Faham tak? Apa impian Rasulullah pun tak ada lain. Umat. Dia ada Sebab umat dia dia masuk ke pun dekat sana pun syurga. dia sibuk nak bagi kita syafaat, nak masuk. Sebab saya punya isu tak ada lain bang. Saya punya isu ialah syurga neraka je bang kalau saya tanya saya. Subjek besar dia. Sebab saya memang tak sanggup nak fikir kena masuk neraka. Sebab dalam dunia ni InsyaAllah. saya dah rasa neraka dah. Saya memang faham tak? Kalau sekarang bilik saya pun tak ada aircon, panas ni. Saya dah order aircon ni, dia orang tak pasang-pasang. Kadang-kadang macam neraka dah panas. Tapi faham tak? Neraka saya tak boleh fikir bang. Saya tak boleh fikir. Sebab kalau kita tengok manusia yang ada zaman sekarang ni, macam dia orang tak takut masuk neraka, dia orang tak kisah. Macam takutnya. Saya tak ada cakap ni. Ni kau cerita pun tak guna. Dalam kita ni tak ada ilmu. Tapi kita tahu kan. Tu takut orang. Kita heran dia orang tak takut orang. Macam wow. Asyik lah. Mungkin tak lah, dia orang tak ada pendarahan ke, tak ada ilmu. Tapi kita kena itulah. Salah satu isu dia macam mana nak bukakan minda dia orang dan bagi dia orang kefahaman. Ini jadi isu sekarang ni. Betul. Kalau kita tengok lah. Duniawi lah bang. Isu dia sebab duniawi sangat lah. Kalau kau mengejar sangat harta, mengejar sangat wang ringgit, tak ke mana? Sebab family saya, dia kecil memang mak saya memang tak ada apa, solat je. Dia tak ada cerita pasal kau punya kereta, memang solat. Mak saya sampai sekarang subuh kejut lagi. Sekarang ni pagi pukul 6:30 dia tengok saya bangun ke tak. Zuhur pun kadang dia kejut. Kita orang punya family tak ada cerita apa. Cerita dia dah solat belum. Itu je soalan. Tak ada. Kau dah beli kereta baru kau? Tak ada. Tak pernah. Alhamdulillah. Family saya, mak saya kan tak pernah tengok pun saya punya filem Gala Premier. Saya pun kalau tunjuk pun dia orang segan. Mak saya kan tengok saya tengah bunuh orang kan, tengah rogol anak orang tu. Tak apalah kan, saya tak jemput mak saya lah kan. Yelah, kita pam-pam lah. Sebab mak saya pun dia risau juga saya macam on movies kan. Sebab family saya memang semua base Islamik kan maksudnya. Jadi kita syukur alhamdulillah lah. Sebab itu yang paling penting. Betul, Pada saya. betul.
Macam anak-anak saya lah, saya nak cerita sikit kan. Macam anak saya pun, saya tanya dia orang solat je. Saya pun tak kisah dia orang kalau tak pergi sekolah ke, dia orang nak ponteng ke. Tapi dia orang dah solat. Itu je pada saya yang penting. Sebab pada saya sekolah dunia ni, itulah dia untuk mendidik jiwa, hati. Kan? Macam itulah. Mahal bang. Jawapan abang ni mahal. Makan satu isu paling besar, makan pun kena jaga. Sebab apa, makan pun macam kita makan macam-macam kan. Yalah. Kedai-kedai was-was yang syak apa semua sekarang ni dengan Nak halal jaga mana itulah, bercampur-campur. betul lah. Saya sebab bimbang sebab apa, makanan ni pun akan merosakkan hati. Ini kadang orang pun kena jaga. Nak jaga hati ni yang penting ni. Alhamdulillah. So makanan pun tak boleh makan sembarang. So saya ni untuk jaga makan, saya makan less. Saya selagi tak payah makan apa, kalau boleh tak payah makan apa lagi bagus. Sebab memang makanan kat dunia ni kadang-kadang tak selamat. Itu masalah dia. Betul. Jadi Setuju kita, yang tu. makanan, sebab saya ada soal macam Jakim pun contoh saya tanya, kalau halal ni macam mana halal yang berkat yang dirahmati atau halal yang setakat boleh makan dia. Contohnya kalau bukan Muslim masak dengan orang Islam yang baca salawat, baca bismillah masak, apa bezanya? Halal kau ada berkat, ada rahmat tak? Saya tanya dia, orang tak boleh jawab. Sebab yang penting kalau ada halal, mesti halalan thayyiban, berkat, ada rahmat, baru kita makan tu pengisian kan makanan kita. Ini kalau kita makan kosong, kalau bukan Muslim masak macam tu, walaupun halal ikut ingredient, tapi dia pun tak ada bismillah, dia pun tak mandi hadas, dia masak, kita makan. Apa kesan kepada seorang Muslim? Satu soalan yang cukup bagus bang. Dia orang suruh saya, kau naik atas stage, kau bagi ucapan. Saya kalau cerita, saya kalau duduk mana-mana industri, saya bukan makro, saya mikro, dan saya ke mikro. Sebab saya bukan nak cakap saya gempak lah bang, kan? Tapi KL ni saya yang bangunkan. Saya claim tu, KL ni saya bangunkan dengan tangan, keringat, darah, peluh, air mata saya. Korang You're the duduk man, sedap. I'm not the man. I'm Apa sangat abang ni? sebab dia orang cakap kan, kalau dia orang selalu cakap ni abang famous kan, saya selalu tekan I not famous, I am the infamous, kata dengan segala kejahatannya, the infamous. To me still you are the famous. Sophie, The infamous. okay bang, dalam masa yang paling singkat, apa nasihat abang kepada semua pengikut netizen yang mengikuti Makan Dalam? Makan dalam. Itu saya tengok tajuk tadi, pula sebab saya pun kadang-kadang saya malas nak layan podcast ke apa semua ni, sebab saya tak tahu apa isu dia kan kadang. Bila saya tengok Makan Dalam, wow, saya cakap kan, tapi saya malas nak fikir sangat lah, sebab benda tu walaupun banyak ada kaitan. Sebab contoh Makan Dalam ni saya punya cerita lah, contohnya kalau saya kena tikam dari belakang ni lah beberapa Selalu, kali yang paling gempak dan menjejaskan, dan contohnya lah dari segi life and my career and stuff, my future ada 3-4 kali, dan 3-4 kali ni semuanya berlaku paling rapat, Faham? paling kau harap, paling tak boleh harap. Ya, itu yang Makan Dalam. Kan? Betul. Tapi the process is to forget and to forgive lah. Ya. Itu yang paling Redha makan lama, sebab kalau kita biar dia makan dalam lah. Sebab the door way out paling sempoi is to forget and forgive kot. Correct. To forgive first lah, and then you can forget. You tak forgive susah. Redha lah, a big word is redha. Yes, kena redha. Macam dan hopefully memang. Tapi kalau kadang-kadang orang sebut nama dia, kau jangan sebut begitu. Kita dah forget. Kadang-kadang nak forgive and forget tak dapat, so forget. Forgive lah. Aduh, the idea itulah. Sebab saya rasa ramai orang macam tadi lah, kejar hutang kan. Saya kalau orang tipu saya fokus cari duit lah. Tapi sebab untuk saya simple lah. Kalau orang yang macam mana mengecewakan saya dia kena ingat tau, dia boleh kecewakan kita, macam kita tak akan kerja dengan dia lagi, dan kita tak akan, kita tak akan jadi kawan dia pun kan. Tapi dia hilang. Ini tentera fisabilillah punya, kau punya padu punya, dia hilang. Nasib lah. Macam tu lah life. Macam saya pun tak ramai kawan kan. Mungkin tak ramai orang pun yang selesa berkawan dengan saya dan sebagainya, bla-bla. Sebab saya pun bukanlah memilih, tapi saya macam terpilih je lah. Tuhan pun hantar yang terpilih je dengan saya kan, pada saya InsyaAllah. Jadi macam nak cakap tadi lah, tu lah, you got to own your own turf lah. Yeah, of course. Sebab I a man, I speak the speak, I talk the talk, I walk the walk, I run the run, Ini yang mahal. I fight the fight.
So many people, they talk and talk. They don't walk the talk. Yes. Okay bang, last but not least. Saya nak minta satu request je. Belanja sikit abang punya ikonik tu. Untuk makan dalam. Makan dalam. Yang sengat-sengat bang. Macam mana nak ambil dialog yang mana Ini macam lu ada parang kayu besi, lu kasih hantam satu kali sini Tapi lu jangan kasih makan dalam Nanti lu kasih hantam, kasih rembat sampai lebam kasih kena wah punya sengat Terima kasih abang. Tu Abang Sofi. Terima kasih banyak-banyak banyak laluan abang, banyak benda yang abang telah share dan sebagainya. Pasti orang kat luar sana boleh boleh ambil iktibar, kena sabar, kena humble. Yang paling penting humble dan redha. Kalau kita redha, insya-Allah kehidupan kita lebih baik. Tapi jangan tertipu saya bukan orang paling baik atau terbaik, bukan. Saya orang jahat paling baik. Terima kasih Abang Sofi. Kepada di luar sana, life is very short. Ingat if you're not okay, it's okay. Pasal laluan masing-masing ni tak sempurna, tak perfect. So yang penting sabar, redha, always make sure Allah ada. Sembang dengan Allah. Life will become better and greater, insya-Allah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.